Polemik pelantikan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Ismail Azim itu saya boleh analogikan polemik ketika pelantikan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dan bila ketika hura-hura pelantikan KPN ini, media membuat telahan andaian dan 3 nama ni keluar. Dan kalau kita ingat gambar ini, 3 orang calon ini, 2 orang calon kanan tu kita tak tahu siapa dia. Dan tapi yang kita anggapkan akan menjadi Ketua Polis Negara adalah Tan Sri Ayub Khan. Pertama, kerana beliau adalah timbalannya. Dan kedua, paling penting adalah beliau media savvy. Ramai rakyat mengenali siapa dia Ayub Khan itu. Tapi hakikatnya bila Tan Sri ataupun pada ketika itu Datuk Seri Muhammad Khalid dipilih, ramai tanya siapa ni? Beliau adalah pengarah cawangan khas. Dan pengarah cawangan khas itu adalah sentiasa berhubung rapat dengan Perdana Menteri. Dalam bahasa orang putihnya, pengarah cawangan khas itu adalah eyes and ear to the Prime Minister mengenai keselamatan dalam negara dan juga luar negara. Jadi pertemuan ini yang mengakrabkan kepercayaan Perdana Menteri kepada pengarah cawangan khas. Dan jangan lupa ramai pengarah cawangan khas daripada jawatan itu naik menjadi Ketua Polis Negara. Paling ternyata adalah arwah Tun Hanif Omar. Bukan saja dilantik sebagai Ketua Polis Negara paling muda pada ketika itu beliau menjawat jawatan pengarah cawangan khas, tetapi menjadi Ketua Polis Negara paling lama dalam sejarah Malaysia. Jadi itu yang menariknya, jawatan pengarah cawangan khas yang kita tak kenal, tetapi Perdana Menteri amat kenal rapat dengan pengarah cawangan khas. Sebab itu sekarang ni uh, timbalan Ketua Polis Negara dipangku oleh Ketua Pengarah Pengarah Cawangan khas sekarang, itu Datuk Ibrahim Darus. Jadi saya nak kaitkan dengan pelantikan Menteri Besar Ismail Azim ini bila media membuat telahan, yang kita tahu adalah Datuk Jalal, kerana Datuk Jalal mengetuai pemberontakan 14 Adun UMNO menarik balik sokongan terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan. Kita tak kenal siapa Ismail Azim itu, tapi orang Negeri Sembilan, orang Kuala Bilah memang kenal dengan Ismail Azim itu. Dan saya pasti pemilihan beliau ini dibuat oleh Yang di-Pertuan kerana Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan tahu bahawa Datuk Ismail Azim ini